Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dah solat subuh? Kalau belum, pergilah solat subuh. Kalau malas, boleh. Kat dunia ni nak malas, boleh. Tapi kat sana, alam yang kegelapan, api yang hitam, panas membara, pedih tak terkata. Dia berasa, dia banyak diselai, digoreng, ditoreh, disembelih, disiat-siat, dikelar leher, kena panah, kena patuk bertahun-tahun ular, dililit-lilit ular, hanya disebabkan solat kau tak buat solat. Kubur jadi menyusahkan orang, tahu tak? Kita kena solat malam macam mana sekalipun sibuk, busy sangat kau ni, macam mana sekalipun kau kena solat. Solat aku tengah langgang tak apa, yang penting kau usaha. Usaha. Kalau kau tak usaha, macam mana nak adjust tunggal langgang solat kau tu kan? At least kau carilah, belajarlah, usahalah. Macam aku solat tunggal langgang. Orang cacat penglihatan macam aku ni, solat aku pun tunggal langgang juga, baca Quran pun tunggal langgang juga. Tapi kau kena ingat, tunggal langgang macam mana sekalipun aku, dalam Al-Quran, dalam solat, dalam beribadat, dalam berzikir selawat, apa kan, tunggal langgang tak sempurna. Usaha tu penting. Jangan tengok orang tu hebat solat dia, tak payah tengok solat kau sendiri. Selagi solat kau tunggal langgang, selagi itulah kau jangan pernah untuk berputus asa. Jangan pernah untuk berputus asa. Usaha tangga kejayaan. Biarlah kau fokus politik sekalipun, tukang kek lah, konten motor lah, kereta sport lah, konten baju lah, jual sell bidawara ke apa, whatever yang kau, tukang sell di TikTok shop ke apa ke, influencer ke, Mitsubishi Lancer ke, Ford Lancer ke, whatever lah. Kalau boleh solat lah, solat kita sedaya upaya kita. Kalau baca Al-Quran pun, aku baca pun sangkut-sangkut. Memanglah bukan kau seorang je sangkut-sangkut, aku pun baca sangkut-sangkut, orang ni pun baca sangkut-sangkut, banyak yang baca sangkut-sangkut. Tapi tu yang aku cakap tadi, usaha gana sekalipun, usaha bro. Kalau lu macam mana sekalipun, lu mesti usaha bro. Jangan sekadar usaha nak dapat anak, usaha nak kaya, nak berduit, nak berharta, tapi usaha solat, baca Quran, zikir, selawat ke apa ke tu, kau tak ada nak usaha, ingat tau, dunia ni selamat, tak jadi apa-apa pun. Sebabkan solat langsung tak buat, duit banyak langsung tak nak bersedekah sikit pun. Tak kira bersedekah kat masjid kuih kari pub je untuk 40 orang, pahala dia besar tau, tapi kau tak buat pun. Selamat di dunia ni, tak ada apa-apa jadi pun. Memanglah, sebab Allah akan azab kita masa kita dah berjasad tak bernyawa. Jasad kita tak ada roh, dekat situlah Allah akan azab kita. Allah akan siksa kita masa jasad kita ni dah dikafankan. Dan yang paling kritikal, jenazah busuk, kulit hitam melegam, nak baca Yasin pun tak larat sebab nak termuntah. Sebab apa? Kau jenazah kau, jasad kau, sebab dah solat, tiang agama kau langsung tak ada. Kau enjoy dengan dunia sangat-sangat dunia. Udah nak baca Yasin ke talqin ke pun tak larat, sampai ke tanah perkuburan pun van pun jadi menah. Sedangkan kau ni badan kurus, badan kurus, angkat, tambah lagi 20 orang sebelah ni, 20 tambah lagi 10 orang,
nak angkat engkau punya pasal. Masuk dalam van jenazah tu, masuk dalam van tu pun mati van jenazah. Berat engkau ni semua berat. Sebab apa? Beratnya dosa, bukan pahala. Kalau pahala, ciri-ciri orang yang pahala dia banyak dan di kalangan ahli syurga, jasadnya gemuk tapi ringan, jasadnya kurus tapi ringan. Angkatnya 1 liga 456, itu normal tau. 6 orang ni normal. Tapi jikalau engkau diangkat selam banyak netizen ni, 20 kiri 20 kanan, tambah 10 tambah 10, beratnya. Nak pula orang tahan bawah badan kau seperti bangkai biawak yang dah kembung. Aku tak nak cerita dalam aku nak muntah. Kalau aku cerita pasal mayat bau macam tu kan, aku tak boleh lah, pening nak muntah. Aku tak muak, tak tahan. Sebab tak solat punya pasal kau dah menyusahkan semua orang yang papa kau masuk dalam keranda, unsur kau masuk dalam keranda tu, masuk dalam sana. Allahu Akbar. Azab lah, azab. Sampai kita dah berkuburan, dia melihat kau, semalam macam tu. Tak, ni apa pasal? Kalau yang lahat tahu, kalau yang lahat ni kalau tak hujan, macam mana yang lahat ni boleh bertakung air? Airnya pun air kotor, air longkang, air limbah. Siapa yang buang air ni? Macam mana? Tak boleh kuat. Dah rasa korek lah. Ya, rasa tutup lah, khas. Buka-buka je. Allahu Akbar. Masya Allah besarnya. Ular hitam besar sebesar batang pokok kelapa, seekor je dalam tu. Allah. Lagi gerak ni. Ini kosong, tak ada. Okay, masuk. Orang yang masuk terasa apa? Bahang dia lain macam. Ni yang lahat apa ni? Dalam macam ni yang panas. Masuk ke jenazah, lutut jenazah dibengkokkan sebab ibarat jenazah ni macam tak diterima bumi, lutut dibengkok. Kikis lagi lah. Kikis. Kaki muat, kepala pula tak muat. Nampak tak betapa menyusahkan netizen yang nak tolong kau masuk dalam liang lahat, nak ke dalam alam barzah kau ni. Sangat-sangat menyusahkan orang. Kalau boleh solat takkan menyusahkan orang, insyaAllah. Dan segalanya mudah, alhamdulillah. Kalau kau solat setiap masa, duit banyak, kau bersedekah. Kerja pula, kerja halal, kerja halal kau buat, kerja kau bersedekah. Belanja dan kau terjana je, tak payah sampai McD ke, tak payah. Kau terjana ke, kuih keripap je ke kan, kuih muih ke kan. Okey lah tu, pahala dia besar bersedekah ni. Berinfak sedikit untuk masjid ke, kau kan jutawan kan, kau pergilah infakkan sikit sebahagian duit kau tu, 10,000 untuk masjid, madrasah ke apa tu. Saham akhirat kau adalah syurga bila kau buat macam tu, bersedekah. Ingat tu guys, buat baik dibalas baik oleh Allah, buat jahat Allah bagi azab di sana nanti. Allahu Akbar. Ingat, solat itu tiang agama engkau. Kalau tak solat, jangan minta tolong pada siapa-siapa. Langsung tak nak solat. Enjoy banyak-banyak hidup kau. Enjoy. Kau mati, tak siapa nak tolong. Kau suara macam sekalipun, tak ada siapa yang tolong, tak ada siapa yang dengar. Sebab kau sudah mati, sudah tidak bernyawa. Roh kau telah pergi, jasad kau terwujud ke aku, disembahyangkan lagi. Allahu Akbar. Ya, solat, jangan lupa. Selagi hidup kita, selagi jasad kita ni masih power strong, solatlah 5 waktu. Walaupun sibuk macam mana sekalipun, solatlah. Okay. Assalamualaikum. Solat jangan lupa. Okay, belajar kalau tak reti, belajar. Okay, baca Quran pun belajar kalau tak reti. Okay. Assalamualaikum.